Dia masukkan beef ke dalam. Aku tak faham apa dia orang simpan dalam tu. Beef. Okay, kita nak makan apa nama makanan ni? Rogamo. Ni dia ada dia ayam, ada beef. Mau? Tak boleh potong ini semua. Lagi yang satu. Jangan lainnya, tuan pandai nak an. Is it spicy? No. You want spicy? Okay, you want not spicy? Yeah, chicken. Alright guys, ni dia guys. Wow, beef. Nice. Some beef. Okay, ini nama dia geng. Rogamo. Rogamo. Ini nama dia. Rogamo. Cara dia buat ni. Rogamo. Dia masukkan dalam tu. Dia ada beef, dia ada chicken. Beef dan chicken. Itu tadi, korang nampak tadi orang buat tadi. Ada beef, ada ayam. Itu namanya, tak pasti apa nama dia tadi. Mana dia? Ada kat sini Tak ada. Apa nama dia? Rangayu ke apa nama dia? Ni Chong Yong Bing. Okay, ni halal geng. Halal. Dia ada beef, dia ada ayam. Only chicken and beef. You guys can see what inside here. Dia macam roti canai geng. Dia macam roti canai. Dia potong dua tadi. Dia masukkan beef ke dalam. Dia masukkan beef ke dalam. Beef campur sayur, campur daun daun sup. Dia ada pedas-pedas sikit, spicy. Okay, so mari kita try. Kalau nak pedas, saya simpan ni. Roti dia sedap. Roti dia goreng kalau tak pasti. Macam buat roti canai. Tapi dalam dia inti dalam dia aku tak faham apa dia orang simpan dalam tu. Ada tomato, saudaraku, daging, tomato. Ada daun sup. Macam ada daun ketumbar. Macam ada rasa daun ketumbar dia. Ini makanan orang Vietnam ke? Vietnam ke China tak pasti.
Oh, no. Korea. Korea. Kan? Dia ada ramen juga. Sekejap weh. Apa nama binatang ni tadi? Rong menye apa? Jom. Sedap Nama? Aku nak boleh describe. Betul ni yang saya. Rasa macam nak, bisa? Rasa kebab, bisa? Dengan rempahnya macam roti Arab, bisa? Nanti aku buat dalam description. Okay? Kita try dulu. Sini ada ramen. Tadi saya cuba ramen yang pedas tu. Tapi ramen yang pedas tu dah habis. Dia cuma ada ramen yang biasa saja dengan fish ball. Dia dekat cangkak sekarang. Cangkak dah pula. Jalan halu. Let's go. Beef. Okay. Guys, kita teruskan makan tu. Belum habis lagi kita makan Aman ke? Bagaimana? Saya beli air kelapa. Oh. Kita ambil beef saja. Dia punya roti ada keras sikit. Keras sikit. Ni bukan macam roti canai. Roti canai yang lembut kan. Itu yang crispy. Boleh kenyang makan juga. Lepas tu kita akan cuba jalan lagi. Nak cari makanan-makanan yang pelik-pelik. Belum kita balik ke Wucin. Hari hujan. Itu again. Thank you for watching. Makan rokma. Rokma ke nama tadi? Susah nak aku nak nyebut. Rokma ke? Very nice, rokma. Tadi kita ambil beef. So, see you guys next video. See you.